So Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kali ini dan kalau ada tak silap minggu ni lah minggu yang ke-11 Amirul. Betul. Okay, so minggu ke-11 so kita untuk mengingatkan Amirul supaya hampir ataupun menyiapkan tugasan yang diberikan. Baik. Tugasan pembentangan dan juga bertulis tu kan, hari tu kan. So progresnya macam mana Amirul, okey ke? Yang bertulis saya okey. Yang recording saya buat. Saya dah ada dia punya skrip, cuma saya tengah tunggu kawan saya yang daripada intern tu lapang untuk tolong recordkan video saya. Okay. Sebab saya memang tak boleh buat seorang kalau nak record tu, sebab kalau saya buat seorang maksudnya jadi buruk Dia mesti ada tolong pegang record. saya perlukan bantuan. Masalah tak ada kawan. Saya tak ada kawan selain yang intern tu. Okay. Apa ni, sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi pula. Pada petang ni malam ni kan. Amirul pernah dengar tak Asmaul Husna? Yang versi selain daripada maksud dia tu yang versi selain daripada yang lagu yang biasa kita ni lah. Nas'aluka ya tu. Selain tu ada tak? Tak ada, saya tak ada. Itu je version yang selalu kita. Okay, so dia nak mungkin nak tunjukkan Amirul ada lagu baru lah. Yang ni Yusim punya sebenarnya. Tapi sebenarnya patut. Okey, doktor, saya dah tahu dah kenapa doktor boleh dengar suara saya sebab doktor pakai handset tu kot. Okay, better kot Kita cuba mainkan. Amirul dengar tak? Ya. Dengar tak? Amirul dengar? Dengar. نسألك يا من هو الله الذي لا إله Alamak. Bagus lagu dia. Lagi. إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الوارث
والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Okay. I'm here in the nutrition center. Okay. Then okay. Okey. Boleh, tapi sebab dah terbiasa dengar yang apa? Ini Yang- dia ditaranumkan lah ini. Oh. Suara student lah doktor Student tu Islam tu. Dahsyat. Biasanya majlis rasmi lah. Majlis rasmi Islam ajarkan pasang lagu, ajarkan pasang Asmaul Husna tu tapi dengan versi lagu Islam sendiri. Okey, faham. Jangan Okay, saya tengok so- orang buat macam lain. Kan? Kalau yang first time nak ikut pun susah juga kan. Itulah tu Kita saya dah terbiasa dah dengan lagu. terbiasa. Yang Okay, version okay. entah saya tak tahu version apa. Okay, so pada minggu ni kita akan masuk Al-Jazm. Tapi sebelum kita masuk Al-Jazm tu kita tengok yang latihan yang pada minggu lepas ada 2 lagi berbaki. Yang satu lagi tu Abdul sempat buat tak? Belum lagi sebab tadi saya solat. Lepas tu saya sempat buat sampai nombor 1 je baru. Separuh 1. Oh, hello? Selamat. Hello. Okay. Terdengar Assalamualaikum. Salam. Okey. Okay. Al-Makir. So ni akan buat kan? Betul. Okay. Amirul, kalau tulis dalam bahasa Arab, kalau satu, ni kan? Ha? Ni Oh. kat belah sini. Macam gini, Okey. satu, macam tu. Oh. Okay, nombor 2, macam tu. 3, sebab kita tulis Arab. Kalau macam ni, tulis Melayu ke sini? Atau masih Inggeris? Okey. Faham. Faham eh? Rapat ke dinding. Okay, sebab ni kita nak tulis daripada kiri, daripada kanan ke kiri. Kanan ke Gitu. kiri. Jadi, Okey. tulisan nombor macam ni. Nombor dan juga itulah untuk kurungan tu kan. Apa ni? Kurungan. Faham. Okey, tengok. Salam tu alal. Okey, soalan ni apa? Kawin jumlatan mufidatan likulli kalimatin majrurah bimma ya'ti. Pertama al-muslimin kan? Salam tu alal muslimin. Muslimin. Okey, betul. Apa maksud salam tu alal muslimin? Apa? Salam tu salam, memberi salam kepada orang Islam, alal muslimin. Ya. Siapa yang beri salam? Saya. Saya, okey. Salam tu alal muslimin. Okey, nombor 2. Cuba baca Amirul. Zahabtu ilal muwazzafin. Muwazzafin. Okey, zahabtu ilal muwazzafin. Cuma kat sini kalau nak lagi cantik ataupun ni fi'il
Yang lain lah macam-macam tak sesuai tu. Zahab ila ni biasanya makan. Dia lokasi. Tapi boleh juga, boleh terima juga. Zahab ilaik, itu saya pergi berjumpa dengan kamu kan. Boleh lah. Boleh juga. Okey, sallaitu fi kalimah ketiga. Solaitu fi masajida kasiron. Baca elok. Tengok tu. Sallaitu Solaitu fi masajida kasiratin. Sallaitu fi masajida kathiratin. Okay, betul. Kan Mumpat. macam ayat macam ni. Ni doktor kan, macam macam ni kita nak. Macam ada kadang saya tengok kalau ta tu dia diam macam kasiron. Itu kalau ta tu macam mana ke dulu? Okey. Kita ni Amirul, kenapa dia muannas? Kan ini kan muannas kan, ada tamak belakang tu kan? Sebab dia sifat kepada masjid. Okey. Masjid ni dalam keadaan singular ke plural? Single? Singular dia masjid. Masjidun. Singular masjid. Masjid plural. Plural dia masajid. Okey. Jenis plural ni adalah dipanggil jamak taksir tu lah. Yang kita baca tu. Okey, kena ingat. Kena ingat ni sifat dia. Jamak taksir, dia punya layanannya kena mu'annas. Maksudnya kita berinteraksi dengan dia sebagai mu'annas, bukan muzakkar. Walaupun lafaz ni mana ada tanda-tanda taknis doktor? Memanglah. Tapi jamak taksir ni dia mu'annas. Faham? Jadinya bila kita datangkan sifat bagi dia, maka kena mu'annaskan lah. Kan maksudnya ni saya telah solat di pelbagai masjid ataupun di banyak masjid kan maksudnya sini kan. So kasirah tu jadi sifat kepada masjid. Oleh kerana dia sifat kepada perkataan masjid dan perkataan masjid itu adalah plural dan jenis kita jamak taksir, so kena interaksikan dengan secara muannas. That's why kasirah bukan kasir. Faham. Okey, clear. Okey, kenapa kat sini je fathah sedangkan sebelumnya fi? Kenapa Mirul? Sebab dia ada gangguan sikit. Okey, apa doktor? Kenapa perkataan masajid kat sini dia fathah kan baris atas sedangkan sebelumnya huruf jar? Bukan ke kata nama yang terletak selepas huruf jar dia akan menjadi baris bawah majrur. Kenapa? Sebab dia tu isim mamnu. Isim mamnum. Apa? Ada isim jap. Mamnu min asaf. Min asafi. Min as-sarfi. Al-mamnu min as-sarfi. Cuba sebut. Isim mamnu min al-sarfi. Min as-sarfi. Min as-sarfi. Min as-sarfi. Dia tak terima tanwin. Al-mamnu dia tak terima tanwin dan juga tidak terima baris bawah. Selagi mana? Okey, kena ingat selagi dua syarat. Selagi mana dia dalam keadaan nakirah. Okey, itu syarat pertama. Yang kedua, dia tidak diidhafahkan, tidak menjadi mudhaf. Jadi mudhaf. Okey. Kalau dua syarat ni memang ada, barulah dia terpakai mamnu masarfi. Tengok dia tanwin dan dia tidak diidhafahkan. That's why dia tertakluk dengan hukum al-mamnu min as-sarf. Okey, clear kan? Okey. Okey, jumlah rabi'ah baca. Jalastu ma'al mujtahidatin. Jalastu. Cuba sebut elok. Jalastu ma'al mujtahidati. Mana ada panjang ke hi tu? Jalastu ma'al mujtahidati. Ada panjang ke ada ya ke? Tu. Tak ada. Baris bawah fi. So, baca di sana. Mujtahidati. Tengok tak, kalau ada alif panjang, kalau ada waw panjang, kalau ada ya panjang macam tu.
Macam kita baca Quran. Mujid. So ha tu tak payah panjang Yelah tak ada huruf mat. Dia kalau Oh, panjang, bila ada huruf mat, waw, alif, waw ataupun ya. Kalau dia ada huruf mat tu baru dipanjangkan bacaan. Kalau tidak, pendekkan. Okey, so baca. Ma'al mujtahidati. Dan tu ada alif tak? Ada mujtahidati. Lagi sekali. Ma'al mujtahidati. Ma'al mujtahidati. Mujtahidati. Macam tu. Ma'al mujtahidati. Jalastu ma'al mujtahidati. Jalastu ma'al mujtahidati. So baris tu betul. Okay. So al-mujtahidati ni dia terletak selepas zaraf ma'a. Zaraf ma'a. So ma'a ni zaraf dan dia merupakan mudhaf. Al-mujtahidati menjadi mudhaf ilaihi. Okay. Jumlah khamisah. Salamtu ala abi Umar. Baik sekali. Salamtu ala abi. Perkataan tu. Ulang sekali. Salam tu. Yang mana? Oh, salamtu. Ada tanda tak? Ada sabdu tak kat atas lam tu? Ada. Ada. Okey, so baca macam mana? Salamtu. Baru betul. Jadi yang tak baca salam tu. Baik, salam tu. Mana syaddah dia? Mana sabdu dia tu? Salam tu. Salam tu. Okey. Salamtu ala abi Umar. Salam tu ala abi Umar. Abi Umar. Ya, idzan hadha majrur bi ala wa alamatu jarrihi apa? Tanda jar apa? Apa? Apa tanda jar kat sini? Tanda kasrah ke aliyah ala. ke? Ala huruf jar dia ala. Okey, apa Huruf tanda jar alamat jar dia? Tanda jar dia apa? Kasrah ke ya ke? Al-asma. Ya, al-asma al-khamsah. Al-asma al-khamsah. Tengok ni. Ism. Abi. So tanda dia apa? Tengok ni hurufnya huruf apa ni? Ya. Kasrah ke tu? Aliyah lah. Ya. Aliyah. Okey. Aliyah. Tandanya aliyah. Aliyah. Faham tak? Faham? Sebab dalam keadaan majrur. Kalau contoh kataan yang sama, kalau kita letak dekat sebagai subjek, mubtada kan? Akan jadi apa? Abu Umar. Abu Umarah. Okey. Abu Umar. Abu ayah kan? Abu bukan ayah. Yalah betul lah. Abu Ayah Umar. Abi pun ayah. Dia dalam bahasa Arab dia berubah baris, faham tak? Berubah baris ikut dia fungsi nahwu dia. Kalau dia berfungsi sebagai subjek mubtada, okey, mubtada kan marfu' kita belajar kan, so lepas dia dengan waw. Tapi kalau dia duduk pada fungsi selepas huruf jar, dia majrur kena pada bawah, so ubahlah, dia kena berubah Abi Umar. Makna tetap sama. Tu bezanya bahasa Arab dengan bahasa asing. Yang Amrul belajar ni sekarang ni adalah sistem tata bahasa yang ada dalam bahasa Arab yang tak sama, totally tak sama dengan bahasa asing. Lepas tu bila kata macam tu, kita kena tahu sistem i'rab tu. Kan? Abu ke Abi ke? Okay, maksud tetap sama ayah. Cuma perbezaannya apa? Fungsi nahwu pada dalam ayat tersebut lah. Dia sebagai apa? Kalau sebagai mubtada, dia kena marfu' bil waw. Kalau dia majrur dengan huruf jar, kan? Dia bil ya. Sebab apa? Asmaul khamsah. Okay, clear Okey. Okey, kemudian jumlah sadisah. Ahmad. Nombor ni salamtu ala Ahmad. Salamtu ala Ahmad. Ala tu sebutnya ala apa ni?
ala Ahmadi a- atau Ahmadu, Ahmada. Ahmada. Kenapa Ahmada? Tahu tak? Maksud kat sini je majrur. Kan wa alamatu jarhi fathah. Kan ni fathah kan? Kenapa? Sebab dia Lianahu pun sama ni isim apa mamnu mamnu min as-saf mamnu minas as-saf minas sarfi. isim mamnu min as-saf Mamnu minas sarf. Mamnu isim Mina- mamnu minas sarf. Okey, jelas Apa yang doktor bagi tu contoh sebagai contoh yang biasa lah. Okey. So far okey, ada soalan tak? Okey je, boleh. 2, 3, 4, 5. Ya sorry, minta maaf doktor, nak tanya boleh kelas kita sejam setengah ke 3? Sebab ada lecturer nak kacau saya juga. Oh ya, kau apa? Dia suruh saya, tapi dia cakap jangan bagi tahu kat doktor, jangan gunakan tu kan. Dia tanya lah, doktor habis pukul berapa? So time tu lah dia buat. Cuma kalau contoh doktor habis pukul 10, dia nak start pukul 10, saya nak tidur pukul berapa? Yalah, faham. So saya tanya doktor tu. Kalau kita ambil sejam setengah je sampai pukul apa ni? Dapat sampai pukul apa je? Saya alamak. Ni baru setengah jam. Okay, so kalau sejam lagi 9. pukul 9. Kalau saya tak salah. 9 tak cukup masa ni. Kalau tambah Baru sim sejam. tak apa. Dia 9.30 lah tu. Boleh? So kalau 9.30 saya bagi tahu dia 9.30. Ya? Kalau kita nak 1 jam setengah, mana sekarang ni dah 30 minit kan? Okey, tambah lagi 1 jam lah. 8 suku. Ni sekarang 8.13. 9 suku, 9.30 je tu lah. Senang kata 9.30 lah. Faham? Boleh? Boleh. Kelas, Boleh tak? Saya cek dia. Berapa jam? Kelas kamu dengan dia? Dia kata nak buat dalam sejam setengah juga. So cantik lah kalau 9.30 habis. So kalau boleh saya pukul 12 tu saya nak masuk syahid dah. Yelah. So kalau start 9.30, 10.30, 11 habis lah kan? Beda alhamdulillah boleh. Okey lah. Okey, boleh. Kelas sudah Terima kasih banyak doktor. Okey. Okey, so yang ni Mirul dah buat dah? Belum, kalau Okey, doktor dah. bagi saya masa sikit. Bincang terus je lah. Boleh? Boleh. Okey. Azuru at-taliba fi baitihi. Azuru at-taliba fi baitihi. Kalau Amirul tengok fil jumlatil ula ni, aina ismun majrur. Mana isim majrur? Azur. Yang majrur. Azuro. Azuru. Kalau rumah. Azuru at-taliba fi baitihi. Mana perkataan aina kalimah majrurah? Majrur ni lah baiti, rumah. Okey, baiti. Okay, kita keluarkan lah baiti. Okey, betul. Kenapa je majrur? Dia majrur dengan apa? Tengok pula sebelum je. Ada apa tu? Majrur dengan apa? Dia majrur dengan T. Taliba tu. Oh. Tengok sebelumnya tu. Majrur dengan apa? Tengok ada apa tu sebelum tu? Baiti. Fi huruf ja. Allah. Kena ingat. Majrur. Betul. Dalam bahasa Arab 3 sebab je. Tak banyak pun. Pertama ada huruf jar sebelumnya. Yang keduanya mudhaf idhafah. Mana mudhaf ilahi lah kan. Yang ketiga je tabi' je pak turut. Okey, faham. Kan? Pak turut ni bila matbu' je mengikut apa yang sebelumnya majrur, so dia ikutlah. Okey, so antara 3 tu je. Okey, so ni ada dengan huruf jar, huruf jarin. Okey, apa alamah dia? Tengok ni. Tu kasrah ke ya? Fi baitihi. Fi baitihi. Ni kasrah ke ya? Kasrah. Kasrah. Fi baitihi. Mudah aje. Okey. Nombor 2. Cuba ambil baca. Maskan. Okey, boleh. Maskanu. Maskanu at-tul
tulabi. Maskanut tullabi. At-tullabi. Maskanu Tullabi. tulabi. Okay. Bijanibi. Mhm. Bijanibil. Boleh sambung Boleh? Bijanibil maktabati wasi'un. Wasi'un. Okay. Wasi'un. Maskanut tullab. Kan, maskanut tullabi bijanibil maktabati wasi'un. Okay, dalam ayat ni ada beberapa isim yang majrur. Okay, mana isim majrur yang Amirul nampak? Yang first. Tulabi. Tulabi. Okay, kita ambil yang ni lah. Dia majukan At-tullabi. idafah. Okay. Betul. Dia kenapa? Idafah. Idafah. Okay, tanda dia apa? Kasrah ke? Ya. Kasrah. Kasrah. Mudah je. Yang tanda ni sama ada kasrah, ya, ataupun fathah. Betul tak? Yang fathah ni rare. Maknanya ni rare. Sebab dia bukan tanda asal. Rare ni maksudnya hanya untuk mamnu' min as-sarfi je. Simple dia. Senang je. Sama ada kasrah, ya. Apa yang kita nampak lah. Kalau nampak ya, memang ya. Okay. Faham. Okay, tengok. Okay, nombor 3. Kana. Ni untuk apa maksudnya jap doktor nak pergi soalan nombor 3 pula. Ya. Okey baik. Kana muhandisuna. Kanal muhandisuna. Ada dalam tu. Kanal muhandisuna. Kanal muhandisuna. Okay. Yahtammuna bi'a'malihim. Hello? Ya. Yahtammuna bi'a'malihim. Bi'a'malihim. Ya. Okay. Kanal muhandisuna yahtammuna bi'a'malihim. Mana para jurutera itu mereka sangat concern mengambil berat tentang kualiti kerja-kerja mereka. Kan kerja-kerja mereka. Okey, mana yang majrur? Isim mana yang majrur yang nampak? A'malihim. Ya, betul. So kita keluarkan kat sini a'malihim ataupun kita ambil sebiji lah bi a'malihim. Okey. So dia majrur dengan huruf jar ke idhafah ke tabi'? Ada kasrah ba di laut. Apa dia? Dia majrur disebabkan ada huruf jar ke idhafah ke tabi'? Tabi'. Tengok sebelum tu. Tabi'. Ada huruf apa ni? Ada huruf apa tu? Ba. Huruf jar ingat tak? Min, ingat. ila, alba, alwa. So yang ni alba. Kena ingat al-kaf yang satu huruf ni. Yang mungkin Amirul tak ingat. Satu huruf ni. Alba, waw, kaf, lam. Hati-hati. Yang panjang. Yang satu huruf. Satu huruf. Ya, satu huruf. Kalau macam ni mungkin Amirul nampak clear kan. Min aja 2 huruf. Ila 2 huruf. 3 huruf. 2 huruf contohnya kan. Yang ni memang nampak lah clear. Yang single ni kadang-kadang Amirul masih tak clear lagi. Faham. Sama alba, macam yang atas Amirul. Yang nombor 2 tu kan. Ni pun huruf jar juga ni. Bijanibi. Sebab tu je kasrah. Alba juga. Cuma yalah, dalam jawapan tu Amirul boleh pilih lah. Sama ada yang nak tulak ke, bijanibi ke, maktabati pun boleh. Sebab tu ada 3 pilihan, ada 3 jawapan itu, tapi satu pun memang tak gila. Kan? Faham. Okey, so kat sini dengan huruf jar, ba. Tulis huruf jar, ba gitu. Okey, apa tanda dia? Ma'alamatul jar. Kasrah. Al-kasrah. Al-kasrah. Okey, al-kasrah. Okey, nombor 4. Jumlah rabi'ah. Okey, jap. Ni apa Ali benu as-salihu ya'tani bi abihi daiman. Mana isim yang majrur? Ni
Ya, tadi Abu. Abihi. 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 Abihi kan. Tengok. Lah Alba. abihi Alba dengan juga. ya bi abihi. Sebab. Pertama keluarkan dulu bi abihi mana yang majrur. Kemudian dengan majrur dengan apa? Majrur bi Dengan harfi alba. jar alba. Okey, Alba. kemudian apa tanda dia? Kasrah. Al-kasrah tu ya ke fathah? Dia bukan kasrah. Bukan kasrah. Aliyah. 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 Dia aliyah. Alia. Mudah tak? Mudah je. Mudah. Okey, usal okey. Nombor 4 5. Usal 5. Ni musal. Usallamu. 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 Limo. Oh, Usallimu. ya. Dia bunyi dekat pada bawah. Okey. Usallimu ala akhi Yusufa al-kabir. Okey, usallimu ala akhi Yusuf al-kabir. Usallimu ala akhi Yusuf al-kabir. Saya bersalaman dengan atau saya menyampaikan salam atau saya memberi salam kepada siapa? Abang saya. Abang siapa? Bukan. Tengok ni. Abang saya. Yusuf. Abang siapa? Abang kepada Yusuf. Bukan abang kepada saya. Yusuf. Ya. Abang Yusuf. Bukan akhi abang saya, bukan. Ya tadi tu bukan ya mutakalim. Ya yang diidhafahkan. Okey. Okey. So mana isim majrur dia? Yusuf. Akhi. Sorry. So kat sini ada 3 jawapan. Tak apa. Okey. Let's say kamu ambil akhi kan. So akhi. Okey. Kemudian dia majrur dengan apa? Dia huruf jar. Ala. Huruf jar apa? Ala. Okey, betul. Lagi. Apa alamah dia? Kasrah ke ya ke fathah? Aliyah. Okey. Okey, nombor 5, nombor 6. 15 sadisah. Tahaddatsu. Saya tengok. Tahaddatsu. Zah minta maaf doktor. Tahaddatsu. Tahaddatsu an al-muhandisani. Maafkan saya. An muhandisati tinnajihati. An-najihati. Tahaddatsu 'anil muhandisatin najihati. Okey, mana satu yang majrur? Muhandisati. Okey, ini betul. Ini Amirul mungkin dah tahulah, tak payahlah. Okey. Kita ambil edit. Okey, let's say kita ambil itu Amirul An-najihati. Okey. Kenapa dia majrur, Amirul? Dia apa? Kalau yang ayat apa? Apa tu? An-najihati ni kan kasrah majrur bil kasrah. Kenapa dia majrur? Dia majrur. Kenapa dia majrur? Sebab dia sifat kepada muhandisati tu. Okay, so dia sebab mana satu huruf jar ke idhafah ke tabi'? Huruf jar. Mana huruf jar? Tak, ini yang ni najihat ni. Bukan yang ni. Muhandisat yang ni. Sebabnya najihat. Sebabnya apa? Apa dia ni? Najihat. Dia sifat kepada siapa? Dia sifat kepada yang tu. Muhandisat. Okey. Bila dia sifat, dia pak turut ke tak? Kalau dia sifat, dia pak turut. Ni tabi'. Kerana dia sifat kepada muhandisat. Oleh kerana muhandisat tu majrur, dia pun kena ikut majrur lah. Kan? Sama juga macam tadi yang ke atas ni, Amirul. Contohlah kalau soalan tanya. Okay. Al-Kabir ni, kenapa dia majrur? Kenapa dia majrur? Yang mana? Sebab dia Al-Kabir ni. Kenapa dia majrur? Sebab dia apa? Ni sifat kan? Sifat kepada siapa? Sebab dia sifat.
Sifat kepada siapa? Kalau yang Akhi Yusuf. sebab Akhi Yusuf majrur kan? That's why dia majrur. Sifat turut. Sifat turut. So dia kata tabi'. Tabi' dalam kurungan itu sifat lah. Okey. Kemudian apa alamat jarnya? Al-kasrah. Kasrah. Sahabat turut. So ketiga-tiga ni Amirul kena aware. Sama ada je majrur dengan rojar, atau majrur dengan idhafah, ataupun majrur dengan tabi'. Tabi'. Tabi' ni contoh macam sifat lah. Okey. Kan? Boleh Boleh. Okey, itu adalah keseluruhan kata nama ataupun dia kata nama lah. Bila majrur, dia spesifik untuk kata nama sahaja. Bagi kata kerja, dia tidak ada majrur. Okey. So kalau kata nama dia ada spesifik je, iaitu al-jar. Kalau fi'il pun dia ada satu baris yang spesifik bagi dia, yang mana kata nama tak ada. Apa dia? Iaitu al-jazmu. Al-jazmu yang kita akan belajar lagi lah. Okey, al-jazmu. Al-jazmu ni bahasa kampung dia ataupun bahasa permulaannya mudahnya adalah yang berbaris mati. Maksudnya baris mati, sukun tu. Okey, kalau sukun maksudnya dalam ayat, dalam pertengahan ayat isim tak ada yang baris mati. Maksudnya baris mati yang mu'rab lah. Maksudnya yang i'rab ni kan. Memang ada yang baris mati tapi itu je mabni. Kan contohnya macam isim istifham. Ma ismuka. Contohnya mas muka kan. Mas kan muka. sukun doktor. Kan contoh man akhuka. Siapa saudara kamu? Contoh man akhuka. Okey, man tu kan isim istifham doktor. Itu kan isim kata nama juga. Yang tu je sukun juga doktor. Itu tak termasuk sebab itu je mabni. Maksud mabni itu dalam semua keadaan memang man. Dia tak ada min, tak ada mun, tak ada. Man je lah. Kan dia tak ada manun, dia tak ada manan, dia tak ada manin, tak ada. Sebab tu dia tak termasuk dalam kategori ni. Yang dimasukkan dalam kategori ni adalah huruf perkataan yang sama tapi dia boleh berubah. Kadang-kadang aku, kadang-kadang akhi. Kan? So perkataan rumah bait tadi kan. Kadang-kadang baiti, kadang-kadang baitu, kadang-kadang baita. Itu maksud i'rab. Okey, so yang hanya masuk kepada ataupun yang spesifik bagi kata kerja adalah al-jazm. Okey, al-jazm. Yang kita akan belajar pada malam ni lah. Ya. Bariul hujah An-nasi'un. Kalau yang Asmaul Husna yang version selalu dengar tu version apa ya doktor? Versi apa? Alamat tak tahu. Tapi ada satu lagi yang dia versi macam tu. Dia lebih suka yang orang Arab punya. Dan nanti kita share link tu. Yang kita selalu dengar tu orang mana? Itu Melayu. Yang kita belajar, yang kita dengar selalu kat Malaysia tu Melayunya. Dia lenggok dia sama. Tapi kalau yang Arab ni tu lagi pada dia lebih bersemangat. Dan dia ada suara kecil, ada suara besar. Yang Yaman punya. Pada tu itu lagi best lah. Banding kita biasa je. Kita satu nada je ada ke suara kecil, suara besar. Tak ada kan. Kita ada ni Yaman Huwalah. Yaman Huwalu Halazi. Okey, faham. Nanti kalau ni tengok. Okey, so jangan alamatul jazm. Okay, nampak tak ni? Nampak? Alamatul. So, pada malam ini, kita dah masuk kepada pelengkap. Kalau Amirul ingat tak? Ingat lagi tak mula-mula? Kita belajar rafa', marfu' kan? Lepas kita belajar marfu', ada mansub, nasab. Okey. Betul. Marfu' dengan mansub ni Amirul,
dia boleh masuk ataupun masuk tu maksudnya kita boleh dapati dalam kedua-dua bentuk kata. Kata nama ada, kata kerja ada. Nasbu, ar-rafa' dengan nasab. Kena ingat tu. Kemudian ketiga yang kita belajar al-jar, majrur tu lah. Okey, kena ingat al-majrur pula dia spesifik untuk kata nama. Lil asma' saja. Okey, tanda yang keempat lengkap lah. Maknanya dah komplit lah. Manakala tanda yang keempat al-jazm ni dia spesifik untuk kata kerja saja. Okey, boleh ingat Mirul? Ada ar-rafa' dengan nasab tu boleh kita dapati dalam dua-dua kata nama, dua-dua jenis kata iaitu al-asma' dengan af'al, kata nama dan kata kerja. Al-jar majrur tu hanya berada pada kata nama, manakala al-jazm yang kita akan belajar sekejap lagi ni hanya ada pada al-af'al saja. Dan fi'il dia pula hanya fi'il mudhari' saja. Okey, clear Okey. Tadi. Okey ni tanda jazm. Ada 3 je. Ada yang majzum bisukun. Majzum bisukun maksudnya dia majzum tanda jazmnya itu dengan baris mati. Sukun. Kan? Contohnya bila Amrul baca Al-Quran lam yalid wa lam yulad kan? Qul huwallahu ahad. Kan? Qul huwallahu ahad. Okey, qul tu pun tadi Doktor disebut tadi apa? Fi'il mudhari' dan juga fi'il amr. Okey. Madi alal fi'il madhi mabni ala dia mabni. Okey, sorry. Memang fi'il fi'il mudhari' saja. Okey, jazm majzum ni hanya untuk fi'il mudhari'. Okey. Tengok dia tulis as-sukun bagi fi'il mudhari' as-sahihul akhir. Okey. As-sahihul akhir maknanya fi'il mudhari' yang huruf akhirnya Amirul dia bukan terdiri daripada huruf illah ataupun bukan terdiri daripada huruf yang akhir tu bukan terdiri daripada alif, waw ataupun ya. Sekiranya begitu dia kata kalau dia dalam keadaan majzum dia tandanya adalah dengan sukun. Dengan sukun. Contoh fi'il mudhari' yaktubu kan? Hello? Ini fi'il mudhari'. Okey, ini fi'il mudhari'. Okey, kalau dia datang dalam untuk melakukan jazam. Okey, jazam ni bila dalam keadaan contohnya penafian, nafi. Okey, salah satu tanda je lah, salah satu konteks dia. Dia tu bagi konteks dia. Konteks dia penafian. Contoh, doktor nak menafikan bahawa Amirul menulis surat. Mana Amirul tidak menulis surat. Yang dia tulis nota je. Surat dia tak tulis. Okey, so macam mana nak menafikan, nak buat ayat penafian tersebut, doktor? Kita letak bubuh partikel lam. Lah. Lam. 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 Okey, lam. Yap. Apa yang akan masuk? Apa yang berbeza? Okey, asal tadi marfu' kan? Bila ada partikel nafi ni, iaitu lam, dia akan menjadikan fi'il mudhari' tadi majzum bisukun. Lam yaktub Amirul, contohnya kan? Ar-risalata. Amirul tidak menulis surat. Amirul cuma tulis nota saja. So kalau kita tengok asalnya marfu' menjadi majzum. Kenapa dia majzum? Sebab didahului dengan partikel yang menyebabkan fi'il mudhari' tadi majzum. Kemudian majzumnya dia itu lam tu. Kemudian majzumnya itu tanda dia apa? Tandanya dengan sukun. Sebab kenapa sukun? Sebab kat sini fi'il mudhari'nya tadi kat ni kan. Tengok huruf akhir dia kan huruf sahih. Betul. Maksudnya bukan alif
ataupun waw ataupun ya. Ini dipanggil huruf apa? Huruf illah. Huruf L. Dengar kan? Alif, waw, ya. Itu huruf Alif illah. ya. L lah. Okey. Ya. Okey, jelaskan situ. Itu kategori pertama majnun bisukun. Situasi yang pertama penafian lah. Penafian. Begitu juga situasi yang kedua adalah untuk larangan nahi. Nahi. Kalau larangan, okey, kena ingat. Kalau larangan biasanya guna partikel la. Janganlah. Jangan apa contohnya? La. Apa ya? La tajlis huna. Jangan kamu duduk kat sini. Kamu duduk sana. La tajlis. Jangan kamu duduk. La, jangan. Kan? La tajlis huna. Jangan kamu duduk kat sini. Penyemak je. Kan? La tajlis huna. Jangan kamu duduk sini. Okey, tengok Ni fi'il mudhari' kan? Asalnya tajlisu. Kenapa doktor kat sini je baris mati sukun? Sebab dia didahului dengan partikel larangan iaitu la tadi. Jadi dia ubah mudhari' kepada tu. Ya, dia ubah asalnya mudhari' tadi dengan marfu'. Asalnya marfu' tapi dia menjadi majzum. Baris mati. Kenapa baris mati? Kenapa? Kerana huruf akhirnya adalah huruf sahih yang bukan daripada alif waw ya. So ada dua keadaan lah. Penafian dan juga larangan. Penafian guna lam, larangan guna la. Supaya Amir boleh dapat tangkap lah. Itu contoh yang doktor rasa paling mudah untuk memahamkan Amirul lah. Okay? Keadaan pertama tadi apa? Tanda al-jazam tu sukun. Dan tanda sukun itu akan terlahir ataupun terpapar tazhar ala akan terpapar di atas fi'il mudhari' yang huruf akhirnya adalah bukan huruf illah. Huruf illah apa? Alif waw ya. Kalau dia bukan terdiri daripada huruf illah maka dia majzum bisukun. Okey, soalan kedua. Bila masa dia majzum ada dua situasi. Sama ada penafian menggunakan lam ataupun larangan menggunakan la. Okey, clear La betul. Okey, baik. Okey. Kita padam ni Boleh. Kalau tu nak jelaskan yang sebelah itu dia kontradik dengan maksudnya keadaan yang berbeza lah. Bezanya apa ya? Yang kedua ni, bezanya cuma fi'il mudhari' tersebut berakhir dengan huruf alif waw ya. Itu je. Yang terakhir tu. Satu. Oleh kerana huruf akhirnya adalah huruf illah. Contoh berdoa. Da'a yada'u kan? Ataupun mengajak. Yada'u. Asalnya yada'u. Okey? Kalau dia marfu' kan yada'u kan? Okey, contohnya Muhammad. Yada'u Muhammad. Kita nak nafikan, kita nak nyatakan bahawa Muhammad tak pernah ajak orang kepada keburukan. So itu penafian kan? Ingat, tadi penafian guna partikel apa? Guna huruf apa, Amirul? La ke lam? Kalau penafian tadi kita guna lam. Okey, lam. Okey, kita tengok dengan dihazafkan huruf illah. Mana huruf illah? Alif waw ya. Yang kat sini, mana huruf illah? Ni kan? Waw. Gugurkan dia. Bila tak gugur, yang baki apa? Yang tinggal apa? Yada. Dah gugur waw tu jadi apa? Macam ni je lah. Tu tak payah. Okey. Sebab ni dari gugur, waw tu di delete. Yada. Faham tak? Faham. Lam yada'u Muhammad contohnya ila syarr. Muhammad tak pernah mengajak kepada keburukan syarri. Okey. Gugurkan huruf illah. Ya, betul. Beza tak tadi? Yang tadi tu dikekalkan semua. Cuma dibubuh, ditukar menjadi sukun kan? Yang ni gugurkan huruf illah tersebut.
Gugurkan huruf fi'il Clear? terus. Lagi Okey, senang yang gugur kan. Okey, faham? Sekiranya akhirnya huruf L lah. Oh, Akhirnya huruf L lah. Okey, yang tu clear. okey. Okey, pergi kepada yang nombor 3, iaitu sekejap dia padam dulu. Iaitu apa? Dengan digugurkan nun. Digugurkan Gugur. nun, okey. Amirul ingat lagi tak? Masa kita belajar marfu' tu, antara kalimah yang marfu' dalam bahasa Arab adalah fi'il mudhari' kan? Okey. Yang Kemudian fi'il marfu'. mudhari' Okey. marfu' dengan dhammah tu ada satu lagi. Dia marfu' dengan, ingat tak? Subutun nun. Subutun nun. Pernah kan? Kau tak ingat tak? Okey. Saya ingat sikit. Saya boleh. Okey. Okey. Subutun maksudnya dengan diletakkan nun untuk menandakan itulah tanda fi'il mudhari' marfu' dia. Okey, itu kalau dalam rafa'. Maknanya dalam keadaan rafa' dia perlu diletakkan nun. Kalau dalam keadaan jazam, dia jazam ni kan konsep asal jazam ni potong, dia nak kerat. Yang tadi pertama je kerat baris. Okey, yang kedua je kerat huruf. Huruf yang sakit tu huruf illah. Asal mudahlah Nombor 3 je kerat nun tersebut. Dia buang. Sebab jazam. Okey, dia berlaku dekat mana? Dekat al-af'alul khamsah. Ingat lagi tak af'al khamsah? Apa dia? Ya. Alaf. Allah Akbar. Ya, saya lupa. Ada 5 kan? Af'al khamsah ada 5. Apa dia? Setiap fi'il fi'il mudhari' yang diisnadkan kepada aliful isnain, iaitu yaf'alani. Lagi apa? Ataupun ya'ul mukhatabah. Ya. Taf'alina. Ya, boleh doktor sebut yang nombor 2 tadi, doktor? Alin, jap. Yaf'alani. Ya. Yaf'alani. Okey, Yaf'alani. Okey, taf'alani. Taf'alani. Lagi apa? Okey. Taf'alina. Taf'alin. Oh, tahu saya ingat ada 5 tapi Allah Akbar. Senang je. Yaf'aluna. Dengan taf'aluna. Oh, yaf'aluna, taf'aluna. Senang kan? Okey. Senang. Yaf'alani, taf'alani. Yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Taf'alina ni untuk anti dah. Okey, faham. Okey. So, kalau fi'il kata kerja yang digunakan tu berada pada wazan ini, dipanggil af'al khamsah kan? Kalau dia datang dalam keadaan jazam, nun tadi digugurkan. Kalau dalam situasi tu nun tu digugurkan. Contoh kita nak katakan penafian tadi kan. Kita nak nafikan bahawa dua orang pelajar UIM ni pemalas. Kita nak nafikan. Bukan nak mengisbatkan. Kita nak kata pelajar UIM ni rajin, cuma ada orang dakwa pelajar UIM ni malas. So kita nak menafikan benda. So kita letak tadi penafian lam tadi kan. Lam. Kita katakan apa? Dua orang pelajar tadi kan. Okey, tulab ataupun talibani, dua orang pelajar. Okey. Lam sambil fi'il. Dia padam Okey, boleh Doktor. Contoh mudah lah. Ataupun kita berkatakan ada orang mengata bahawa pelajar universiti itu merokok. Dua orang pelajar itu merokok. Okey. So dia tu nak menafikan. Pelajar tu tak merokok. Cuma pada ketika itu, dia nampak puntung rokok tu bertebaran dekat depan pejabat. Jadi dia pergi pegang, dia nak buang. Tapi kau nampak dia pegang tu macam merokok. Dia tu nak menafikan kan? Okey, faham So, talibani, dua orang pelajar tu,
lam yudakhina. Diorang pelajar tu tak merokok. Cuma salah faham. Kan? So asalnya apa? Yudakhinani kan? Dua kan? Yudakhinani. Oleh kerana masuk lam yang ni, yang tadi ni nun tadi digugurkan. So menjadi lam yudakhina. Okay, nampak tak? Nampak? Sebab kenapa digugurkan? Sebab dia tergolong dalam af'al khamsah. Kan? Af'al khamsah. Boleh? Boleh. Okay. Hello? Okay, boleh. Okay. Okay, tadi Dr. terangkan itu adalah 3 tanda. 3 tanda alamatul jazm, as-sukun, kemudian hazf harful illah, dan yang ketiga hazfun nun. Kemudian kita pergi kepada apakah keadaan-keadaan yang menyebabkan sebenarnya dia menyebabkan fi'il mudhari' tadi majzum. Okay. Walaupun doktor tadi dah bagi tahu 2 keadaan. Itu secara fungsi je. Secara fungsi penggunaannya, kalau penafi, kalau guna tu dia akan okay. Tetapi ulama ataupun sarjana tata bahasa Arab, dia tidak mengkategorikan mengikut fungsi tadi, iaitu penafian, larangan. Tetapi ulama ataupun sarjana tata bahasa Arab ni mengkategorikan mengikut punca dia. Puncanya tu sama ada dia boleh menjazamkan satu fi'il, maka dia letakkan satu kumpulan. Kalau dia boleh menjazamkan 2 fi'il serentak, dia letak dalam satu kumpulan. Okey, kalau dia merupakan jawapan kepada permintaan, dia letak dalam satu kumpulan. Okey, faham ya? So itu cara ulama. Cara ulama mengkategorikan, sebab concern dia itu adalah yang menjazamkan tadi. Dia concernnya bukan tentang penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa untuk menafi, penggunaan bahasa untuk larangan, macam Dr. terangkan tadi sikit tadi kan, dia concern ulama tata bahasa Arab klasik, dia tidak ke arah itu. Concernnya adalah berapa banyak yang dia akan menjadikan fi'il mudhari' majzum. Kalau dia boleh menjazamkan fi'il itu satu fi'il saja, letaklah sekumpulan. Kalau dia boleh menjazamkan 2 fi'il ni 2 kan, 2 fi'il sekumpulan. Dia concern itu. Concern tak sama. Concern dia tak sama, maka pengkategorian pun tak samalah. Okay, so kita kena ikut dah sebagaimana apa yang ulama susunkan kan. Mula kita tengok apakah partikel-partikel yang boleh menjazamkan satu fi'il mudhari' saja. Itu lam. Okey, lam ni adalah untuk penafian masa lampau. Okey, lamma penafian juga, tapi penafian pada masa sekarang. Contoh, bila tanya, hal anjasta al-bahtha ya Amirul? Adakah kamu telah lengkapkan tugasan wahai Amirul? Amir pun jawab, lamma unjis ya doktor. Lamma unjis ya doktor. Maknanya Amirul telah menafikan yang now, sekarang. Sehingga sekarang saya ataupun sekarang saya masih belum menyiapkan tugasan tersebut. Lama ni maksudnya masih belum lah. Maksud mudahnya lama tu masih belum. Okey, kemudian clear tu Clear? Okey, yang ketiga adalah lamul amr, lam perintah. Okey, contoh. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Pernah dengar kot hadis ni selalu kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Kan? Falyakul khairan. Barang siapa ataupun siapa yang
betul-betul beriman dengan Allah dan apa? Man kana yu'minu billahi wa rasulihi falyakul, maka hendaklah dia berkata benar, au sambungannya apa? Liyas mut. Ya, kau beri mati kan ujungnya? Sebab ada lamul amr kat sini. Yang ni pun sama, lamul amr, ada lam perintah. Maksudnya fi'il mudhari' itu merujuk kepada perintah. Perintah apa? Perintah untuk bercakap baik. Ataupun kalau kau tak mampu bercakap baik, baik kau senyaplah. Atau larang suruhan untuk senyap. Dua pilihan saja guna mulut. Kan? Sama nak cakap baik ataupun dia diam. Tapi susah kita nak ni kan. Dia very simple dalam Islam kan. Dia kata man kana yu'minu billahi wa rasulihi falyakul khairan aw liyasmut. Tapi kena kata benar dulu. Sebab contohnya kalau itu saya nak senyap dia kata, contohnya kan. Kalau senyap nanti yang jahat tu naik. Kau tak laporkan dia. That's why dalam hadis didahulukan ini dulu. Cakap benar dulu. Kan? Kalau dah tak mampu sangat, macam mana? Senyapkan je lah. Okay, itu saya setuju. Kan? Lam. So kat sini ada lam. Lam ni lam perintah dipanggil. Lamul amr. So lam perintah ini boleh menjadikan fi'il mudhari' yang datang selepas itu dalam keadaan majzum. Majzus. Okay. Jadi itu Boleh. Yang keempat, la nahiyah. La nahiyah itu larangan tadi lah. Okay, contohnya kat sini apa? La tudakhin, jangan merokok. Kan? La tudakhin fi hadzal makan. La tudakhin fil haram al-jami'. Jangan kamu merokok di kampus. Sekolah. Okay. Okay, tengok nombor satu. Lam uraji'u. Lam uraji'. Tengok. Lam uraji' ad-darsa illa fil maktabah. Saya tidak pernah mengulang kaji pelajaran kecuali kat library. Maksudnya setiap kali dia nak ulang kaji pelajaran kat mana? Dekat perpustakaan. Library. Tak pernah dia ulang kaji dekat rumah ke, dekat kafe ke, tak pernah. Dia kata illa fil maktabah. Lam uraji' ad-darsa illa fil maktabah. Okey. Tengok nombor dua. Ja'a mau'idul imtihan. Kan? Musim peperiksaan telah datang, telah tiba. Wa ana lamma adrus. Dalam keadaan, tetapi ataupun saya dalam keadaan lamma adrus. Dia dah belajar ke belum? Sudah belajar ke belum? Lamma adrus. Saya masih belum Habis belajar. Saya masih belum study. Walaupun dah exam dah tiba, kan pelik kan? Exam dah tiba dah. Wa ana lamma adrus. Tapi saya masih belum belajar. Tak berlaku macam itulah. Okey. Linuraji' ad-darsa. Marilah kita kan. Linuraji'. Marilah kita mengulang kaji pelajaran sebelum tibanya waktu peperiksaan. Okey, so kat sini lam ni lam apa? Lam perintah. Lepas tu dia majzum. Okey, lamul amr dipanggil. Itu kategori yang pertama dia menjazamkan satu fi'il mudhari' saja. Okey, kategori yang kedua iaitu partikel-partikel ataupun adawat yang boleh menjazamkan dua fi'il mudhari' dengan serentak. Tahu tak? Macam mana dia boleh buat dua jadi serentak? Maksudnya partikel tu partikel tu dia memerlukan dua fi'il mudhari' dan apa kerja dia? Dia akan menjazamkan kedua-dua fi'il mudhari' tersebut. Okey, antaranya kita ambil contohlah. Mungkin kita ambil contoh yang mudah-mudah. Kita ambil in. In ni maksudnya in syartiyah. In yang menunjukkan ujaran ataupun ungkapan syarat. Kalau kau berusaha, pasti kau berjaya. Itu maksudnya. In tajtahid tanjah. Sekiranya kamu bersungguh-sungguh, tanjah. Kamu akan berjaya. Itu uslub syarat. Syarat ni apa? Kau bersungguh-sungguh lah. Itu maksud uslub syarat. So, in ni in syartiyah.
Dia masuk kepada fi'il syarat dan juga jawab dia. Jadinya, bila dia masuk, okey, dia menjadikan fi'il mudhari' yang pertama tadi majzum dan fi'il yang jawapan kepada syarat tadi pun majzum. Nampak tak kat situ? Boleh? Boleh? Okey, kita ambil contoh yang kedua. Masih sebagai syarat. Man yazra' yahsud. Siapa-siapa yang bercucuk tanam, sudah pasti dia akan Menuai hasilnya. menuai hasilnya. Kau tak tanam nak tuai hasil apa? Kau pun tak study nak tuai hasil apa? Contohnya kan. Itu man yazra'. Mana syarat dah. Syarat ni kau kena tanam. Itu usul bersyarat. Kena bercucuk tanam. Okay. Man yazra'. Kat sini yazra' yahsud. Dia akan tuai. So man kat sini man syartiyah juga. So dia menjazamkan fi'il mudhari' yang pertama iaitu fi'il syarat dan dia menjazamkan fi'il mudhari' yang kedua yang merupakan sebagai jawabus syarat. Jawabus syarat. Okey. Tengok contoh yang ketiga. Pun syarat juga. Mahma taqra' yazidka ma'rifatan. Yazidka ma'rifatan. Apa sahaja yang kamu baca, dia kata kan, mahma taqra', mana kamu baca, nescaya kamu akan bertambah ilmu pengetahuan kamu. Yazidka ma'rifatan. So kat sini taqra' dan yazid. So ada dua fi'il mudhari' yang majzum disebabkan ada mahma syartiyah. Okey. Begitu dengan ainama. Ainama ni pun syarat juga. Ainama yasud al-amnu ta'um atau ma'nina. Di mana sahaja kalau keamanan itu menjadi yasud, tersebar luas kan, ataupun yang mendominasi, mana keamanan itu mendominasi, maka ketenangan itu akan ta'um, akan melimpah ruah lah kan. Bila aman, mana tenang lah. Itu mana ta'um atau masuk. Ada mana fi'il mudhari' pertama yang majzum ni satu, yang kedua ta'um. So kat sini, kelompok sini dia menjazamkan dua fi'il mudhari'. Ambil contoh-contoh yang mudah lah. In, man, mahma, ainama. Itu pun dah cukup untuk di peringkat Amirullah untuk faham dia punya jazam tadi. Yang pertama tadi menjazamkan satu fi'il mudhari'. Yang kedua, dia boleh menjazamkan dua fi'il. Okey, yang ketiga boleh? Kita pergi ketiga. Boleh. Yang ketiga ni dia datang untuk sebagai respon ataupun jawapan kepada sesuatu permintaan. Permintaan ni sama ada permintaan untuk buat sesuatu ataupun permintaan untuk meninggalkan sesuatu. Larangan lah. Jawapan kepada permintaan itu pun dalam keadaan majzum. Contoh, ihtarimna. Dia kata, tolong hormati manusia. Jawapannya apa? Bila kau hormat manusia, jawapan nanti, yahtarimuka. Manusia pun akan menghormati kamu. Tengok, yahtarimuka. Tengok kat sini, asalnya yahtarimun kan? Yahtarimuna kan? Yahtarimunaka. Okey. Tengok nun tu dihazafkan. Kenapa nun dihazafkan? Ingat tak kita belajar tadi? Kerana dia af'al. Asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah. That's why yahtarimuka. Nun tu dihazafkan. Berbaki yahtarimu. Kat sini kenapa dia majzum? Kerana dia jawapan kepada permintaan supaya apa? Supaya menghormati manusia. Saya manusia pun akan hormat kamu. Faham? Okay, so ada tiga keadaan inilah. Peringatan. Ayat peringatan orang kata lah. Itu jawapan kepada peringatan ataupun jawapan kepada suruhan tersebut. Fi'il mudhari'nya pun akan menjadi majzum. So ada tiga keadaan tu boleh Amirul Boleh. Boleh sikit-sikit. Tak apa, pelan-pelan. Okay, so kita dah masuk kepada latihan. Lagi setengah jam. So latihannya, bentuk latihan tu sama je Amirul. Pertama, kenal pasti kalimah yang majzumah. Kenal pasti perkataan yang majzum. Kemudian dia kenapa majzum dan apa tanda jazam. Soalan yang sama. Boleh? Boleh. Yang ni buat ayat menggunakan
partikel-partikel yang menjazamkan lah. Amir kena ingat mana partikel yang menjazamkan satu fi'il mudhari' yang mana satu yang menjazamkan dua fi'il. Okey. Itu yang kedua lah. Okay. Yang ketiga tu nantilah mungkin selepas ke rumah ke apa ataupun kat ni. Nanti ada masa Amirul cari dalam Al-Quran 3 fi'il mudhari' yang majzum, 3 daripada hadis yang majzum, 3 daripada cerita pendek Arab yang mungkin kita pernah share sebelum itu yang majzum juga. Kemudian 3 contoh daripada surat khabar Arab. Mungkin kalau ini mungkin kita akan bincang pada minggu depan lah. Okey. Ataupun pertemuan satu lagi nanti bukan malam ni. Cuma untuk malam ni cuba test buat yang ni dulu. Kalau sempat buat sekali yang ni lah. Kalau tak sempat at least yang ni sempat. Yang ni buat. Yang pertama tu. Yang pertama. Alright. 9 suku. Boleh 9 suku. Oh, kalau sejam setengah 9:18 habis kan doktor kan? Tak. Sekarang kau apa ni? Kita kata sampai 9:30 kan? So doktor bagi saya masa? Yalah. Apa ni pukul 9 suku kita bincang lah jawapan tu. Boleh? Okey, alamak. 20 boleh? Tak, maksudnya tak apa. Kamu buat mana yang kamu sempat 9 suku tu. Lepas tu kita bincang. Siap tu tak ada salah. Okey, baik. Siap, kita pastekan kat kamu punya ni. Yang paling jasamkan. Okey. Okey, 9 suku kita jumpa balik. Okey. Okey.
Sebab. Hmm. Amirul, boleh ke? Ya. Sorry. Saya baru siap nombor 1. 1,5. Serius lah. Baru 2. Agak-agak sukar ni, tapi saya dah start faham sikit lah. Macam Okay. kalau yang pertama kan doktor kan. Okay. Yang pertama tu, saya ada tayangkan. Yang pertama tu, yang pertama tu, Okay, huruf jazam dia, saya baca dia lam. tak, yang pertama, mana kalimah mana yang majzum? Kalimah mana yang majzum? Ya. Azaru. Azur. Saya salah. Azur. Sorry, maaf. Azur. Azur. Okay, dia pertama. So kat situ adalah azur. Okay, yang majzum adalah azur. Okay, kemudian dia majzum kenapa? Sebab ada Lam. Okay, kemudian apa tanda sukun, apa tanda majzum dia? Ni as-sukun. As-sukun. Saya dah faham sikit nombor. Okay. Nombor 2, mana fi'il yang majzum? Sekejap. Fi'il majzum. Ta'uz tu Tu'ajjil. 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 Itu larangan kan? Okay, kemudian Itu larangan. mana yang menjazamkan je? La lah. La nahiyah. Betul je kan? La nahiyah. Okay, apa tanda jazam dia? Sukun juga. Oh, 3 tu je. Senang je. Ayah. Tadi sama Nombor kan? 3. Dah buat kan? Okay, Okay, tengok.
So kat situ mana fi'il mudhari' dia yang majzum yakul dan juga yasmut kan. Yasmut. Okey, kemudian yang menjazamkan dia apa? Lam apa ni panggil? Lamul amar. Lamul amri lah kan. Apa tanda Sama juga jazam sukun. dia? As-sukun. Mumtaz. Kita tengok nombor 4. Doktor, so tak payah tulis lah kan, doktor kan? Maksudnya Yalah. terus tulis, tak payah nak kena tulis huruf jarum, huruf jazam dia, tak payah nak tulis huruf jazam, lepas tu baru tulis lam lam semua tu. Just tulis je terus. Kalau dalam soalan, kamu just follow je lah yang kat atas ni. Majzum bi apa, alamatu jazmihi apa. So yang ni je kamu kena isi tempat kosong. Yahdur, lam, sukun. Kan macam tu. Okey. Kita nombor 5. Nombor 4 sorry. Man yastahid yafuz. Okey, mana fi'il mudhari' yang majzum? Yastahid kan? Isim syarat azam. Ni duduk saya. Isim Isim syarat. Betul, isim syarat. Yastahid dengan yafuz. Yastahid dengan yafzu. Kemudian dia majzum dengan apa? Dengan man syartiyah. Man syartiyah. Kemudian tanda jazam dia apa? Sukun juga. Sukun. Senang je. Okay, nombor 5. 12. Hayya numaris riyadah. Jom kita mengamalkan. Okey, sukan. Numaris. So numaris kan yang sukun majzumnya adalah fi'il mudhari' numaris. Marilah. Marilah kita mengamalkan. Okay, kat sini apa dia punya ni? Jawabut talab. Dia minta. Ni nama sini dia tolak. Hayya ni dia ajak tau. Ajak jom. Okay. Jom apa? Jom bersukan. Faham? So dia menjawab talab. Kemudian tanda jazam dia apa? Sukun juga. Kebetulan semua sukun. Kebetulan semuanya alamat jazam ni adalah sukun. Suzul. Okey. Itu ada soalan tak berkenaan dengan jazam? Alhamdulillah. Dah sejam setengah dah? Okey, so rasanya muadain. Sebelum kita pisah, tak Amirul ambil ni. Gambar sikit. Gambar. Boleh. Saya ambil baju je. Astagfirullah. Panas tu. Ya. Kamu kat rumah ke? Saya kat rumah. Saya sejak yang itu hari punya, saya cuba untuk tak kelas kat bilik MPP dah lah. Kenapa? Punca je kat situ rasanya. Saya tak pasti, saya tak tahu punca dia. Tapi setakat ni kalau kat sini dah okey, saya biar dekat sini je. Tapi itu hari, saya nak try kat bilik MPP pula nanti. Sebab ada hari yang mana saya tak mampu nak balik rumah pula kan. Sebab saya tinggal Gombak je. Kan? Saya akan terpaksa kelas kat bilik MPP. Jadi, cuma menatkan pula saya. Saya nak try. Boleh tak saya esok ke apa kan? Saya try macam itu hari kan? Okey. Sekejap ada penting. Okey. Dia Okey. Sekejap. Satu. Okey. 1:40. Nanti kita tinggal lengkapkan sikit lagi lah kan. Kita dah ambil 1:40 ni. 1:40. Doktor nak hari Jumaat ke kelas doktor? Kalau boleh buka hari Jumaat kot. Hari Jumaat tak boleh. Hari Jumaat doktor ada urusan. Oh ya. Yeah. Hari Khamis lah. Boleh. Hari Khamis petang ke doktor nak? Mana malam lah. Petang ke malam. Kenapa? Kamu ada kelas malam? Itu masalah dia. Aduh, saya ingatkan doktor nak tunda hari Jumaat. Ikut doktor lah. Doktor nak sentuh Sabtu Ahad pun tak ada masalah sebenarnya. Kira Jumaat Sabtu Ahad ni kalau boleh. Jumaat Sabtu Ahad ni doktor tak nak ni. Sebab ada urusan. Okey, tak apa. Kalau itu apa yang doktor nak lah. Rabu ke boleh. Ahad pun boleh. Rabu, Khamis boleh, tak ada masalah. Malam kan? Boleh. Okey. Terima kasih Mas Ferod. Okey. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.